Korang pernah tak tertanya-tanya apa beza 144Hz dengan 120Hz refresh rate? And betul, lagi tinggi refresh rate tu lagi better. Jawapan dia boleh jadi ya and boleh jadi tidak. Secara ringkasnya, refresh rate ni merujuk kepada berapa kali screen phone update image dalam satu saat. 60Hz bermaksud 60 kali sesaat, 120Hz bermaksud 120 kali dan 144Hz maksudnya 144 kali. So secara asasnya, lagi tinggi refresh rate tu, lagi smooth pergerakan atas skrin. Dalam penggunaan harian untuk korang scrolling tu, 120Hz memang dah smooth gila. Tapi kalau korang letak side by side dengan 144Hz tu, memang tak nampak beza sangat pun. Lagipun mata kasar kita ni boleh nampak 60 frame per second je. Beza paling ketara 120Hz dengan 144Hz ni sebenarnya dekat gaming. Game FPS atau kompetitif macam shooting games, 144Hz ni bagi animation lebih responsif, input pun rasa lebih cepat. Tapi game tu kena support 144Hz FPS dulu, and phone tu kena cukup power. Sebab phone zaman sekarang walaupun dia cakap dia support 144Hz, hakikatnya bukan semua game dioptimiskan untuk 144Hz. So conclusion dia, phone yang refresh rate tinggi ni tak semestinya terbaik untuk kita. Tapi kalau korang normal user yang nak guna phone sekadar nak scroll social media, nak reply WhatsApp ataupun nak ambil gambar simple-simple, actually 90Hz pun dah madai.